Delima ni antara buah yang paling menyusahkan untuk dimakan. Buah delima ni kalau hampa nampak, apa yang akan bermain di fikiran hampa dulu? Mesti warna dia merah. So nampaklah buah tu premium and selalu dikaitkan dengan kesihatan, betul tak? Tapi ada satu benda pasal delima ni yang jarang orang cakap. Delima ni antara buah yang paling menyusahkan untuk dimakan. Biji terlalu banyak, kulit keras. Kalau salah cara buka tu memang selerak habis lah, atau biji-biji dia tu. Dan menariknya itu bukan kebetulan. Dari luar delima tu nampak macam apple, bulat macam buah biasa, tapi bila dibuka baru nampak delima ni sebenarnya lain. Delima ni tergolong dalam keluarga berry. Delima ni juga antara buah yang disebut dalam Al-Quran. Bukan kerana rupa je, tapi sebab nilai buah delima tu. Bahagian yang paling menarik sebenarnya ada di dalam. Setiap biji merah halus-halus tu bukan sekadar biji, tapi dia lapisan air yang halus membalut biji. Sebab tu delima tak sesuai dimakan kalut-kalut. Hampa nak makan hampa kena layan, kena relax sambil menyembang kan. Lepas tu rasa kelak daripada delima tu, dia mai daripada sebatian semula jadi yang melindungi buah tu daripada rosak. Dan sebatian yang sama ni juga dia bagi manfaat pada tubuh manusia. Kadang-kadang benda yang paling menyusahkan yang buat kita berhenti sekejap, ambil masa dan baru dapat makan, itulah yang sebenarnya buat kita lebih menghargai apa yang kita ambil. Ingat, delima ni banyak manfaatnya. Padat tapi ringkas.